Nama aku Manap. Aku anak sulung dari 12 orang adik-beradik. Ramai kan? Tapi dalam cerita ni, aku bukan nak ceritakan pasal adik-beradik aku. Cita-cita aku ialah menjadi seorang penyanyi yang sangat terkenal, seperti idola aku, Awi Wang. Cerita banyak pun tak guna. Korang tengok je lah cerita ni. Aku sedang berjalan-jalan ke masa depan. Terima kasih sayang, ku ucap padamu, kerana menyambut tanganku yang hampir layu. Badai cinta melanda mengarah arus, janganlah engkau khianati cinta ini. Power gak suara aku Mana? Sudah-sudahlah tu dengan kita buruk tu. Kerja ni bila nak buat? Alah, kasih can lah. Aku baru nak jamming ni. Saat-saat lagi aku buat lah kerja aku tu. Alah dia ni. Ikut suka hati kau lah. Kerja aku ni nak siap dah. Tinggal je lah kau kat sini. Yelah. Kecoh lah dia ni. Mana? Aku nak tanya kau sikit boleh? 10 pun tak ada hal lah. Afsal, kenapa kau minat sangat dengan Awi Wang? Sebab aku minat aura rockers dia tu. Sebab tu aku minat dia. Dia suka poyo. Kalau kau nak sangat jadi macam dia, kau kenalah masuk mana-mana pertandingan. Masalahnya, dekat sini mana ada buat pertandingan. Kalau ada pun, dah tentu aku dah masuk dah. Betul juga tu. Yang ada pun, tempat kau rekit je lah. Mana? Jom balik. Esok kita nak kerja lagi. Jom. Mana? Zul, kau dah kenapa ni? Tu kau tengok ni. Kenapa? Anda ingin menjadi seorang penyanyi rock yang terkenal? Jangan lupa untuk sertai uji bakat ini pada tarikh tertentu. Uish, menarik Kan, cubalah Mana. Macam ada rezeki kan? Boleh. Tapi aku kena praktis dulu lah kan. Baru boleh masuk. Sempat aku rasa ni. Lagi pun uji bakat tu bulan depan. Dengan masa yang kau ada ni, kau boleh je praktis dulu. Baik. Esok kita start praktis. Langkah